Okey, seterusnya 2B. Darjah berikut menunjukkan manual penggunaan baja cecair organik. Kalau kita tengok gambar kat sini, okey, dia ada tulis kat situ. Dia ada tulis apa ni? Ni ada ni 1 liter. Okey, lepas tu dia cakap apa? Bancuhkan 1 liter baja cair dengan 10,000 ml air. Okey, nyatakan nisbah baja cair kepada seperti yang digunakan. Okey. So, nisbahnya. Okey, so kita buatlah. So, baja nisbah kepada air. So, baja 1 liter sama dengan air. Air yang digunakan ialah 10,000 mililiter. Okey, boleh? Baik. Ataupun sebenarnya nisbah ni sebenarnya tak kisah sama ada kita nak samakan saiz atau tidak. Atau maksudnya jawapan macam ni pun dah betul lah. Tapi ada juga orang yang buat 1 liter sama dengan 10 liter air. Pun boleh juga. Okey, tapi yang paling senang ialah apa yang gambar tu. So, kenapa kita tak boleh permudahkan lagi? Sebab nisbah ni sama juga dengan pecahan. Sebab sini dah 1. Sebab ni dah 1. So, tak perlulah dipermudahkan lagi. Okey, selesai. Okey, seterusnya soalannya, berapakah isi padu baja cair dalam liter yang perlu ditambah ke dalam 20 liter air? Maksudnya, inilah dia macam tadi, kita buat perkadaran juga sebenarnya. Kita buat perkadaran. Maksudnya, baja air asalnya 1 liter, 10 liter. Tapi sekarang dia tanya 20 liter pula, berapa si baja perlukan. Tapi soalannya bukan baja diperlukan, yang perlu ditambah. So, hati-hati. So, langkah pertama, tahu dahulu apa jawapan kat baja ni. Okay, kalau 1 100, kalau 1 10, kalau 20 dengan 10 ni apa kaitannya? 2 kan? Maknanya sini pun kena kali 2. So, jawapannya 2 liter. Okay, so jawapannya berapa baja yang diperlukan untuk 20 liter air? Jawapannya ialah 2 liter baja. Tapi masalahnya sekarang dia nak tanya berapa yang perlu ditambah. So, maksudnya ialah kita dah ada 1, nak jadikan 2, macam mana? Tambah lagi berapa? So, jawapannya ialah 1 liter lagi kena ada. 1 liter lagi yang perlu ditambah. Gitu maksudnya. Okey? Boleh? Okey, Alhamdulillah.